Tahun 2025 baru saja berakhir. Sebagai usahawan, kita kena segera mengetahui kedudukan cukai kita untuk tahun lepas kerana cukai ni bukan satu perkara yang senang ya. Kita kena fahamlah, tidak semua perbelanjaan boleh ditolak daripada pendapatan yang dikenakan cukai. Ada pengiraan-pengiraan seperti allowance modal misalnya. Jadi ianya merupakan satu perkara yang rumit. Jadi jangan tunggu sehingga tarikh-tarikh akhir mungkin dalam bulan 5 ataupun bulan 6 baru kita nak selesaikan pengiraan cukai. Dan jika anda rasa anda tidak mempunyai cukup pengetahuan ataupun kaki tangan anda tidak mahir berkenaan dengan pengiraan cukai, baiklah cari ejen cukai yang bertauliah yang boleh membantu anda. Dalam masa yang sama, tanya juga mereka apa yang perlu dibuat dalam tahun ini untuk memperkemaskan lagi pengurusan cukai perniagaan anda.